Mangsa keldai akaun mempunyai 90% menang jika lawan kes di mahkamah. Demikian tegas Datuk Hishamuddin Hashim, Setiausaha Agung MHO. Sebab tu saya kata kes ni kalau dilawan di mahkamah, saya boleh katakan 90% ada merit untuk menang. Adakah serahannya niatnya tujuan yang lawful ataupun tujuannya unlawful? Kalau ketika serahan dibuat niatnya adalah sebagai jaminan kepada pinjaman, niat dia ketika tu, bermaksud dia tak ada intention, dishonest intention. Tetapi ada pihak yang melihat Seksyen 424 bracket B ni sebagai strict liability case, which is wrong. Tidak ada. Ini bukan satu strict liability case. Apa maksud strict liability case? Case yang mana niat itu irrelevant. Dalam kes ini 424 bracket B, dua-dua komponen itu perlu dibuktikan, iaitu actus reus, perlakuan jenayah dan niat untuk melakukan jenayah. Ini isu yang kita nak bangkitkan. Adakah pemberi akaun tadi berniat untuk melakukan jenayah? Fakta yang perlu diteliti nombor satu, adakah dia benefit? 10 sen pun tak dapat. Nombor satu. Nombor dua, apabila akaun itu digunakan, dia pergi buat laporan polis, dia telefon NSRC. Itu perkara-perkara yang menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai niat untuk menyerahkan bagi tujuan unlawful. Tapi perkara itu tidak dipertimbangkan. Saya bagi tahu memang you boleh jawab bahawa benda ni kita boleh lawan. You pergi lawan lah, you tak puas hati. Itu bagi orang yang ada duit. Bagi orang yang tak ada duit, marhain orang miskin, jangan cerita nak lantik lawyer lagi. Cerita dia nak pergi pun tu dah teruk dah. Ada yang kena tahan di sini, nak kena bawa pergi Bintulu, nak bawa pergi Sibu, nak beli tiket pun tak ada. Jadi tuan-tuan, pertimbangkanlah. Saya minta kepada pihak yang dihormati pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Saya faham bahawa pihak polis mempunyai niat untuk menyelesaikan kes. Saya cuma meminta supaya janganlah sampai pemilik kaldai akaun ini ataupun orang yang disiasat di bawah kesalahan kaldai akaun ini dijadikan bahan KPI. Orang yang disyaki sebagai suspek kaldai akaun ni sekupang 10 sen pun tak untung. Tapi disiasat sampai 20 tempat, riman 20 tempat. Ada yang sebelah cakap tadi 5 hari riman. Apa yang dia untung di situ? Jadi tuan-tuan fikirlah. Pada saya ini yang dipanggil the grave injustice, ketidakadilan yang sangat teruk. Dikala kita sibuk nak mendapatkan keadilan, kita menginanya pihak-pihak yang lain. Orang yang susah, orang yang ibu tunggal, dia dah ibu tunggal dah teruk dah. Kita pergi lagi, tambah lagi pula kesusahan dia. Sebab itulah kita hadir hari ini. Kita nak bercakap mengenai the spirit of Artikel 7/2 Perlembagaan Persekutuan, mengenai tidak membiarkan orang untuk didakwa secara berulang. Apabila kita bangkitkan tajuk ini, maka ada orang kata ini kes berbeza, mangsa berbeza, kerugian berbeza. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan teliti balik kes ini, mangsa kaldai akaun, kalaupun katalah ada kesalahan dia satu kali saja, dia serahkan ATM card tu satu kali kepada Lalamove. Lalamove itu hantar kepada scammer. Tiba-tiba scammer tipu 20 transaksi di tempat yang berbeza. Kesalahan yang berlaku, kesalahan yang banyak pada orang lain. Sedangkan mangsa ini hanya lakukan satu kali kesalahan. Bermaksud actus reus dia tu satu kali. Sebab tu saya kata kes ni kalau dilawan di mahkamah, saya boleh katakan 90% ada merit untuk menang. Tetapi masalahnya adalah kemampuan mereka untuk bayar duit jamin jika mereka tidak mengaku bersalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin meminta kepada pihak agensi siasatan untuk menyiasat kes ini secara terperinci. Antara perkara-perkara yang disiasat adalah menentukan sama ada orang yang disyaki ini, suspek ini mempunyai niat untuk serahan wang
unlawful surrender? Adakah dia ada niat? Kalau dia tak ada niat, butiran-butiran yang tak ada niat tu apa dia? Senang saja. Tengok dia buat report ke? Dia ada call analysis untuk batal ke? Adakah dia ada untung kat situ? Kalau dia tak ada untung di situ, macam mana you nak kata dia berniat? Sepatutnya kes ini, you hanya boleh buang kes ini, you kata NFA, identity suspect tidak dapat ditemui. Iaitu suspect the real mastermind. Saya beritahu tuan-tuan, kalaulah betul lah seorang mangsa penipuan ni, dia kena tipu, adakah dia ni mempunyai niat pemilik akaun untuk dipenjarakan? Dia mempunyai niat penipu tu yang ditangkap. Masalahnya kita ni, bila tak dapat suspek yang utama, kita pergi gunakan orang-orang yang macam ni. Jadi ini yang kami nak bangkitkan. Nombor satu, jika tidak mempunyai niat, kes ini harusnya NFA. No further action. Jika kalau you boleh buktikan, katalah ada niat. Katalah contoh. Which is saya sebenarnya rasa tak ada niat pun. You lihatlah kes ini dari sudut apa? Kalau dah buka 1424, kes-kes yang lain ni dirujuk kepada satu report. Bukan biarkan dia lalui semua siasatan di pelbagai tempat ini dan menyebabkan dia berada dalam keadaan yang sangat teruk. Dalam kes-kes kedai akaun ni, persoalan yang perlu dilihat bukan saja dari segi pemilik akaun bank tersebut. Persoalan yang lebih penting ialah siapa yang sebenarnya mengawal transaksi-transaksi tersebut, memberi arahan, yang menerima manfaat seperti yang Datuk Hisham telah menyebutkan tadi, dan juga sama ada terdapat bukti bahawa pemilik-pemilik akaun bank tersebut mempunyai pengetahuan atau niat seperti yang Datuk Hisham sebutkan tadi, Ms. Ria, untuk terlibat dalam aktiviti kedai akaun tersebut. Ini kerana terdapat keputusan mahkamah juga yang menunjukkan bahawa pemilikan akaun semata-mata tidak semestinya mencukupi untuk membuktikan penglibatan seseorang dalam suatu kesalahan jenayah. Dalam kes ini, kes kedai akaun lah. Jadi sebab inilah kami berharap kes-kes yang mempunyai kaitan dapat dilihat secara menyeluruh dan bersepadu supaya pihak berkuasa dapat mengenal pasti dalang sebenar di sebalik transaksi-transaksi tersebut.